والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد البني وإمام الغالي شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Dan kata Atha radhiyallahu anhu, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majlisil lahwi. Artinya perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, yaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang yang bermain-main. Jadi kita masih lagi bicara tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu bersandarkan pada hujah-hujah Quran, hadis Nabi, percakapan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi persoalan ilmu ni Imam Ghazali letakkan kitabnya Lubab Ihya sebagai muqaddimah. Kitab Sayrus Salikin itu meletakkan dia sebagai mukadimah kitab, membicarakan berkaitan dengan persoalan ilmu, kelebihan-kelebihan ilmu, kelebihan orang menuntut ilmu, kelebihan orang mengajar ilmu, adab-adab orang yang belajar dan mengajar. Ujung ni Imam Ghazali menyebut perbezaan ulama dunia dan juga ulama akhirat. Ulama dunia itu ulama usul, disifatkan ulama yang jahat, yang menjadikan ilmu mereka itu sebagai untuk mendapat habuan-habuan dunia semata-mata. Jadi kita masih lagi bicara akan tentang kelebihan ilmu, iaitu dengan mengutip atau mengambil kata-kata sahabat radhiyallahu anhu. Kata musannif rahimahullah ta'ala dan kata Atha radhiyallahu anhu, majlisu ilmin, satu majlis ilmu, yukaffiru sab'ina majlisan min majlisil lahwi, mengkifarahkan, menghapuskan 70 majlis daripada majlis-majlis lahwi. Lahwi ni bermain-main. Maknanya ada majlis orang duduk dalam masjid ke apa, dia bercakap kosong-kosong, gelak ketawa dan sebagainya. 7 majlis. Sudah tentulah majlis macam ni dia merupakan majlis yang lawa, sia-sia, sembang-sembang kosong. Sudah tentulah bila bercakap dalam majlis tu, kadang-kadang cakap yang ada masuk bohong, cakap sia-sia, cakap untuk gelak ketawa. Nabi pernah bila masuk masjid, Nabi tengok satu majlis kumpulan manusia, sahabat yang duduk di masjid tu pakat-pakat gelak ketawa. Hang kata dulu aku tahu ni pakat gelak. Nabi tegur. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, sudah tentu kamu lebih banyak menangis daripada ketawa. Ketahuilah wahai sahabatku, Nabi kata, kubur ini hari-hari bercakap. Kubur tu bercakap. Kalau Allah kasyaf kita boleh dengar kubur berkata, kata Nabi, ana baitul wahdah, ana baitul ghurbah, ana baitul turab, ana baitul dud. Kubur kata, aku ni rumah yang sunyi sepi,
Aku ni rumah dagang. Aku ni rumah yang penuh dengan tanah. Aku ni rumah yang penuh dengan ulat. Panjang hadis tu tuan. Boleh rujuk dalam kitab Mastikah Hadis. Makna bila Nabi tegur tu, maka tentulah perkara tu tak elok. Bayangkan ada 70 majlis yang sia-sia, cakap main-main, dengan berbanding dengan satu majlis, makna kata majlis ilmu. Majlis ilmu ni mengkifarahkan 70 majlis yang sia-sia tu. Macam kita hari ni lah, jika dibandingkan di dunia ni, berapa banyak orang buat maksiat. Kenapa Allah belum menurunkan bala, belum kiamatkan dunia ni? Kerana masih ada orang yang sujud, masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah, masih ada orang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab sedikit orang beriman ni, Allah selamatkan dunia ni. Dengan sebab satu majlis ilmu ni, Allah kifarahkan 70 majlis yang lara, yang buat kerja sia-sia. Nak bagi tahu sebenarnya majlis ilmu ni cukup hebat. Ilmu ni tuan-tuan sekalian, dia menyebabkan akal kita bercahaya. Disebut nurul akhli. Tahu cahaya. Kita duduk dalam masjid malam-malam, kalau tak ada cahaya, tak ada lampu je dia jalan. Gelap. Bila duduk dalam gelap tuan-tuan sekalian, kita tak tahu nak beza tiang ke dinding ke apa ke. Tapi bila datang cahaya, kita boleh beza. Oh, ni tiang, ni dinding, ni bangku, ni meja. Begitulah ibarat akal. Bila diisi dengan ilmu, akal tu bercahaya. Dia boleh bezakan hak dengan batil, iman dengan kufur, halal dan haram, baik dan buruk. Dia panggil nurul akhli. Dengan sebab ilmu, hebat ilmu ni. Bila kita beramal dia, lagi hebat. Dia dapat pula nurul ilmi, cahaya ilmu. Tadi cahaya akal, ni cahaya ilmu. Apa cahaya ilmu? Kita dapat rasa. Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Dapat rasa daripada amalan-amalan kita tersebut. Ini kata apa? Sudahlah tentu sahabat-sahabat ni, mereka yang rapat dengan Nabi SAW, cakap-cakap mereka itu sebagai mutiara. Tinggal Nabi kata apa terhadap sahabat? Ashabikan nujum bi ayyi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabatku tu macam bintang-bintang di langit. Macam bintang di langit. Siapa ikut sahabat, dia dapat petunjuk. Nabi ibaratkan sahabat ni macam bintang. Kita kalau tak kelak, kita tak tahu. Kalau orang laut, dia tahu guna bintang. No pilot mana halau tu nak balik Pulau Bangkok. Dia pun guna bintang. Pandukan bintang tu tepat balik pada sasaran, tempat tuju. Begitu juga sahabat-sahabat orang dulu, orang Arab yang mengembara di padang pasir, mereka menjadikan bintang tu sebagai panduan mereka. Tengok bintang, jalan ni pergi Mekah, ikut jalan tu betul sampai Mekah. Begitulah sahabat-sahabat. Cakap-cakap mereka itu merupakan mutiara-mutiara bagi kita sebagai panduan, insya-Allah, mudah-mudahan. Artinya perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada majlis duduk orang yang bermain-main. Lepas tu kita tahu kelebihan majlis ilmu, kita jumpa, kita duduklah. Nabi kata, kalau kamu jumpa taman-taman syurga di dunia ni, kamu singgah ambil buah-buahan dia. Kita pergi kebun, tentu ambil buah. Begitulah ibarat majlis ilmu ni macam kebun. Kita singgah, kita boleh dapat kutip macam-macam. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan, dan kitabnya Minhajul Abidin, orang tanya dia, pasal apa setengah orang dengan dunia ni dia zuhud, sedang kami ni masih gemar dengan dunia.
Nabi kata, Imam Ghazali kata, aku nak buat satu contoh analogi untuk mudah dipaham antara beza dunia halal dengan dunia yang haram. Orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia akan ambil yang haram, yang halal. Yang haram dia akan tinggal. Dia tak mau, tak teringin pun nak yang haram. Tapi setengah orang, yang haram pun dia sapu, benda yang haram pun dia gemar. Macam mana boleh berbeza? Sedangkan manusia sama, dua kaki, dua tangan, satu kepala, dua telinga, dua mata, satu mulut. Segi fizikal serupa. Macam mana segi sikap tu berbeza? Orang ni dia tak mau yang haram-haram, tak mau. Kalau dia pergi makan di kedai pun ditanya pula, mi ini mi orang Islam ke, mi orang bukan Islam? Setengah orang dia teka, dia sapu semacam ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Kan? Imam Ghazali kata, aku nak buat contoh kepada kamu. Bagaimana satu orang buat kuih. Contoh orang buat kek lah kan, buat kek. Blender dulu, apa nama, pelantar dengan gula. Dah kembang, elok semua tu kan lah. Dia masukkan telur. Pukul, dah adun elok. Lepas tu dia ambil tepung yang telah dia adun dengan baking powder. Jebur dalam tu. Dah pukul semua dah. Dia masuk racun setitik. Ambil racun Roundup tu, pop pasal tu. Lepas tu dah cukup adun tu, dia ambil adunan ni, masuklah acuan. Lepas tu masuk dalam oven, bakar. Bila dah masak semua siap, dia buat atas pinggan, dia hiasi dengan esen warna-warni itu dan ini. Perbuatan dia ni, kata Imam Ghazali, dilihat oleh A. A ni dia tengok daripada mula kek ni diproses sampai sudah. Dia tahu hakikat kek ni. Dalam kek ni ada racun. A. B dia mari kemudian. Masa orang adun kek, dia tak tengok. Dia sampai-sampai kek dah letak atas meja. Dengan warna-warninya, dengan seorang tahu hakikat, seorang nampak zahir saja. Bagaimana dua-dua ni dengan sikap seketui kuih? Si A dia tak mau. Dia jauh daripada kek tu. Bagi percuma pun dia tak mau. Makan batio dalam ada racun tu. Dia tahu hakikat. Si B dia nampak zahir saja. Dia tak sabar-sabar nak timpa makan kuih tu. Okey tak? Lepas tu pula si B ni kata apa kat si A? Bodoh. Macam ni punya kek sedap, bagus, cantik, elok, dia tak mau. Apa punya bodoh. Itu A. B kata kat A. A kata kat B apa dah? Kesian B. Matilah. Dia. Kita macam tu lah. Bila kita mengaji, bukan kita tengok zahir saja dunia ni. Hakikat dia halal haram. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah sebut dalam Quran, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal. Kamu dapat buat aja amal soleh. Jadi dengan yang makan yang haram, kita tak mampu buat amal soleh. Sebab benda haram ni matikan roh kita, keimanan kita dan hati kita. Sebab itulah kita lah hidup ni tuan-tuan. Orang mengaji macam lain sikap dia. Orang tak mengaji, sikap dia berbeza. Tuan-tuan boleh tengoklah TikTok, Facebook. Komen-komen. Kita pun tak pening. Dia jadi macam tu. Walaupun kita jenis manusia yang sama, ilmu yang membezakan sikap dan tindak tanduk kita. Itu jadi sudah tentulah dengan majlis ilmu ni membawa kita, makna kata dapat menjalani hidup dengan lebih sempurna mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini Sayyidina Umar pula cakap, dia kata apa? Mautu alfi abidin qaimil laili wa shaimin nahar
ahwanu min alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Artinya mati 1000 orang yang abid, yang mendirikan ibadat semalam-malaman dan puasa sehari-hari, itu terlebih mudah daripada mati seorang yang alim, yang mengetahui ia akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dan yang diharamkan. Ini kata pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Ya. Dia kata mautu alfi abidin. Mati makna kata 1000 abid. Abid ni apa? Orang yang buat ibadat lah. Kuat ibadat dipanggil abid. Ibadat dia macam mana? Qaimil laili, mendirikan malam. Wa shaimin nahar, dan berpuasa sunat di siang hari. 1000 orang ahli ibadat yang mereka ini bangun malam tiap-tiap malam, berpuasa sunat tiap-tiap hari. Ahwanu, lebih mudah, min alimin basirin, daripada mati seorang alim yang basirin, yang mengetahui bihalalillahi wa haramihi, dengan halalnya dan haramnya. Jadi mati orang alim, mati orang abid, 1000 orang abid mati. Abid ni yang kuat bangun malam, kuat berpuasa sunat, dibandingkan mati seorang alim. Orang alim ni dia mahir, dia faqih perkara yang dihalalkan oleh Allah dan perkara yang diharamkan oleh Allah. Bukan haram makan minum saja, di pakaian, di perniagaan, itu ini. Payah juga nak dapat orang alim macam tu. Pergi kewangan banking, kan, hutang piutang, pelaburan dan sebagainya. Dia alim bidang tu. Jika dibandingkan mati orang abid 1000, Umar kata ahwan, lebih mudah. 1000 orang abid mati lebih mudah dibandingkan mati seorang alim yang mengetahui halal dan haram tadi ni. Kenapa? 1000 abid ni untuk diri dia seorang. Orang alim seorang ni tempat rujukan umat. Orang ambil nak tanya dia tu masalah ni, masalah. Saya pun ada orang selalu tanya saya tentang faraid. Saya tahu bab faraid, kita tak mengaji pun bab tu. Ada orang alim bidang tu. Kalau kita sini ni di apa, kenal Piu Said. Saya bila dia tanya dia, tak sampai 2 minit tutup keluar habis. Dia ni orang mati, tinggal duit banyak ni macam ni, anak dia banyak ni, isteri dia tak lagi dia bagi, tak dia bagi jelas. Ni orang ni dapat banyak, ni orang ni bagi, kan. Jadi makna kata ada orang yang begini. Orang macam ni kalau mati seorang cukup sukar nak cari orang yang macam tu, sebab dia tempat rujukan umat. Ada kita pun tak ada masalah tak tanya, bila mari masalah baru tanya, kan. Ni makna kata orang macam ni dia makna berguna kepada umat untuk rujukan. Sebab itu dikatakan satu orang tu dia main masjid. Dari masjid tengok ada orang duduk di tangga masjid. Dia kata buat tak masuk masjid. Kawan ni kata dalam masjid tu ada 2 orang. Seorang tidur, seorang duduk buat ibadat. Yang tidur tu ulama, yang duduk buat ibadat ni orang jahil. Jadi orang ni kata aku takut dia ulama tu bangkit. Dia bangkit, dia tegur orang jahil ni untuk rugilah aku. Yang duduk di tangga tu setan. Setan takut. Dia takut apa? Dia takut orang alim ni bangkit tak lagi. Dia tegur orang jahil semayang tak betul ni, bagi apa betul. Jadi mana syaitan ni lebih takut orang alim daripada orang yang buat ibadat semata-mata, sedangkan ibadat dia tak betul mengikut hukum syarak. Semayang banyak mana pun kalau kita semayang tak betul, habislah. Ada orang tuan, dia semayang, kita semayang, dia main ikut belakang. Kita baru 2 rakaat dia masuk, kita bagi salam, dia tambah lagi 2.
Janganlah tengok dia. Perhati muka dia, tengok mulut dia tak berumit. Tak angkat turun tak berumit. Kita tanya lah dia, minta maaf cik tak lagi nak tanya sikit. Ya. Semayang tadi ni baca Fatihah ke dia orang? Baca dia tak? Baca ke tak? Saya tengok mulut tak berumit pun. Baca macam mana? Dia kata baca dalam hati. Fatihah baca dalam hati. Saya kata Fatihah ni bukan rukun kalbi, dia rukun khawli. Rukun khawli ni kena kita baca dengan lidah kita, kena dengar telinga kita. Setiap huruf. Kalau kita tak dengar, bacaan kita tak sah. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat dan salam. Ni rukun khawli. Setiap rukun khawli dia kena baca, dia kata. Kena dengar telinga sendiri. Kalau tak berumit, dengar apa? Gitu ke? Iyalah, dia kata. Kita sembahyanglah semalam-malaman. Kan? Macam kita tak baca rukun qawli dengan lidah kita. Tak dengar telinga kita. Tak dengar satu huruf pun tak boleh. Kena dengar semua tiap-tiap huruf tu. Jadi apa-apa pun, mana ilmu ni memainkan peranan yang penting. Sebab itulah Nabi SAW menyebut al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal, dan amal tu ikut ilmu. Nabi ibaratkan ilmu dengan amal macam imam dengan makmum. Imam tentulah duduk depan, makmum duduk belakang. Dan makmum kena ikut imam. Begitulah ibaratnya. Ilmu ni apa? Ilmu ni imam. Amal ibadat kita itu makmumnya. Amal ibadat kena ikut ilmu. Ilmu nak dapat macam mana? Innal ilmu, Nabi kata, innal ilma bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tak belajar nak dapat ajar nak. Ya, contoh. Mati 1000 orang abid yang mendirikan ibadat semalam-malaman. Orang abid yang kuat ibadat semalam-malam, dia mendirikan malam. Dan puasa sehari-hari. Tiap-tiap hari dia puasa. Boleh puasa setiap hari? Saya jumpa satu orang tu, dia puasa hari-hari. Masa saya jumpa tu, dia dah puasa 50 tahun. Masa saya jumpa dia tu, sampai mati dia puasa tiap-tiap hari kecuali 5 hari. Hari raya puasa, raya haji, hari tasyrik. 5 hari dia tak puasa. Sebab itu dilarang. Hari-hari lain semua puasa. Rupanya tuan-tuan, orang puasa ni lama-lama dia boleh mencari adat. Kita ni makan tu adat kan. Dia tu boleh kerana hari-hari tak makan. Lama tuan-tuan, dekat-dekat dia nak mati tu, dia makan cuma sehari sebiji kurma. Dia buka puasa bukan dia makan kurma tu, dia luluh bagi batal puasa. Kurma tu dia makan masa sahur sekali. Bolehkah orang hidup dengan sebiji kurma? Dia tuan, kita ni ada jasad, ada ruh. Makanan kurma tu makanan jasad. Makanan roh, Masya Allah. Esok Dajjal mai esok tuan ni. Dajjal mai esok ni. Makanan tak ada. Orang beriman dia makan apa orang tu? Makanan dia zikir. Makanan dia selawat, istighfar dan sebagainya. Bila rohani kuat, maka jasad tu tak ada masalah. Kita ni pasal apa? Jasad kita kuat, rohani kita slow. Tu kena makan banyak. Kena makan banyak. Ada orang dia mencari adat. Dia boleh makan sikit, makan sebiji kurma dia boleh hidup. Ikut logik pening. Kita yang tak faham dia payah. Mati 1000 orang alim, orang abid yang mendirikan ibadat semalam-malaman, berpuasa hari-hari, terlebih mudah daripada mati orang yang alim. Orang alim yang mana ni?
yang mengetahui ia barang yang dihalalkan Allah dan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia boleh menjadi rujukan kepada umat. Orang boleh mengaji ke dia. Dengan sebab dia seorang, orang lain semua terselamat daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita penting sangat halal haram ni? Kerana Nabi kata, kan Nabi Quran kata, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, makan yang halal, wa'malu salihah, kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali ketika menguraikan ayat ni, dia kata dalam satu ayat ni dia ada dua perintah Allah. Pertama, perintah makan, kulu. Kulu tu asalnya kul, makan oleh kamu. Kulu, makan oleh kamu semua. Minat tayyibat, daripada yang halal-halal, yang baik-baik. Wa'malu salihah. Wa'malu ni asalnya i'mal. Lapas dia lapas jamak. Jadi wa'malu, kerjakanlah amalan soleh. Jadi ada dua perintah Allah, satu makan halal, satu buat ibadat. Allah dulukan makan yang halal, kemudian baru Allah perintah mengerjakan amal soleh. Ayat ini fahamnya, kata Imam Ghazali, Allah suruh kita dulu makan yang halal dulu. Bila kamu makan yang halal, baru kamu boleh buat amal soleh. Jadi orang yang mengutamakan ibadat, nak buat amal soleh, nak bangun malam, nak baca Quran, nak zikir, nak itu ini, di antara perkara yang mesti diutamakan dia, pilihlah makanan yang halal. Kalau makan yang haram memang tak boleh. Tak percaya, tuan-tuan try tengok. Kalau dia kaki rasuah, tu kau tak kira halal haram atau benda orang dia ambil, memang dia payah buat ibadat, tuan-tuan. Kalau rezeki tu pula dia bagi anak bini dia makan, memang payah, tuan. Pengalaman sungguh, tuan-tuan. Orang yang tak kira halal haram ni payah nak didik anak, tuan. Dan ni orang gaduh pasal apalah budak dia rosak sebentar ni. Antara punca, tuan-tuan, kita tak kira halal haram. Sayang anak-anak, buat baliklah rezeki yang halal pada anak-anak kita. Jangan sama sekali bagi anak kita makan rezeki yang haram. Bila makan benda yang haram, memang payah nak buat ibadat. Tak usah buatlah macam mana, didiklah macam mana, dia tak maunya, tak jadi dia. Pasal apa? Pasal ruh dia dah rosak dengan sebab makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penting ada orang bagi panduan kepada kita. Yang halal haram tu kan makanan saja, pakaian, pendapatan, macam-macam lagi. Kereta kita, kenderaan kita, rumah kita, banyak terlibat dengan haram dan halal. InsyaAllah. Dan kata-kata yang terakhir, musannif kata, dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, hebat Imam Syafi'i. Banyak cerita-cerita kita dengar daripada dia. Dia ada, tok guru saya cerita, masa tu dia umur 12 tahun tu, dia mau mengaji dengan Imam Ghazali, dengan Imam Malik. Ada satu orang berjumpa Imam Malik, bertanya masalah kepada Imam Malik. Tok guru saya terlepas cakap, saya kata pada isteri saya, satu malam ketika bulan gelap, masa tu dia cakap tu bulan gelap. Kalau bulan tu cantik pada muka hang, jatuh talak. Masa saya cakap bulan gelap, malam tadi tu bulan terang, cantik betul bulan tu. Jadi jatuh tak jatuh talak isteri saya. Kalau bulan cantik pada muka hang, jatuh talak. Saya cakap tu masa bulan gelap, memang bulan tak cantik, bulan gelap. Kena malam tadi bulan terang, cantik sungguh bulan tu. Jatuh tak jatuh talak isteri saya. Imam Malik kata jatuh.
Pasal hang sendiri yang taklid dengan bulan cantik. Hang pun mengaku bulan malam tadi cantik, jatuh talak. Terima kasih tu guru. Dia turun majlis Imam Malik, dia pergi cari Imam Syafi'i. Masa dia tu Imam Syafi'i masih berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i kata tak jatuh. Tak jatuh talak. Sudah. Tok guru kata jatuh, nak murid kata tak jatuh. Pasal apa? Ni saya. Imam Syafi'i jawab, sebab Allah berfirman dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu secantik-cantik kejadian. Ahsani taqwim, seelok-elok kejadian, secantik-cantik. Jadi mafhum ayat ini, kata Imam Syafi'i, makhluk yang paling cantik manusia. Sampai bila pun isteri yang cantik pada bulan. Maksud isteri yang manusia. Dah. Kawan ni patah balik, pergi jumpa Imam balik. Tok guru Syafi'i kata tak jatuh. Awak dia kata tak jatuh. Dia baca ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya-Allah, kata Imam Malik. Lain kali kalau ada majlis, ada masalah agama, ditanya Syafi'i. Hebat Imam Syafi'i ni. Kan? Apa dia kata berkaitan ilmu? Kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Banding menuntut ilmu dengan sembahyang sunat, menuntut ilmu lebih hebat daripada sembahyang sunat. Bukan makna pula faham daripada kata-kata Imam Syafi'i ini kita nak memperlekehkan ibadat sunat. Dah. Jangan faham begitu. Ibadat sunat pun hebat tuan-tuan, bukan calang-calang. Satu-satunya ibadat yang boleh membawa kita dekat dengan Tuhan, iaitu sembahyang ibadat sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak mendekatkan dirinya kepada Aku. Mereka dapat dekatkan diri kepada Aku bin nawafil, dengan ibadat sunat. Ibadat pula yang paling afdal sembahyang. Dan tentulah ibadat-ibadat sunat yang paling hebat sembahyang sunat. Antaranya sembahyang tahajud yang Tuhan sebut dalam Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian daripada malam kamu itu hendaklah kamu beribadat tahajud di dalamnya sebagai ibadat sunat untuk kamu. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu dibangkitkan besok di akhirat dengan makam yang terpuji. Siapa nak makam tinggi di akhirat, sembahyang tahajud, jangan tinggal. Tambah kita yang dah berumur tuan, habisilah wujud kita. Jangan tak ada habuan langsung sembahyang tahajud. Itu amalan yang cukup hebat tuan. Waktu tu waktu makbul doa. Man yu'adamuni fa astajabu lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa astaghfir lahu. Allah berfirman, siapa antara kamu orang yang bangkit tengah malam ni yang berdoa, berdoalah, aku akan makbulkan doa dia. Siapa yang nak meminta, mintalah, aku nak bagi. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun, aku nak ampun dosa dia. Hebat tak? Ibadat-ibadat sunat. Sehebat itu, maka sudah tentulah makna kata dalam perkataan Imam Syafi'i ini, menuntut ilmu lebih utama. Kerana dengan ilmu lah kita boleh sembahyang sunat. Dengan ilmu lah makna ibadat kita betul. Semuanya berpunca daripada ilmu. Sebab itulah ilmu perlu diberi keutamaan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk ni, saya terjumpa satu hadis. Elok kita amal sama-sama. Sebab saya tengok depan saya ni pun
Banyak dah 3 selenda ni kan. Kita akan menghadapi hari hujung kita. Jadi ada satu amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membaca wirid ni, terutama ketika kita sakit. Hingga Nabi kata, man qalaha fi maradatihi, siapa baca wirid ni ketika mana dia sakit, summata, kemudian dia mati, lam tata'amhu naru, dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Siapa baca wirid ni ketika dia sakit, Nabi kata, kemudian dia mati dalam keadaan duk baca wirid ni, insya-Allah dia tak disentuh, tak dibakar oleh api neraka. Wirid ni mudah saja tuan-tuan. Bermula dengan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu, la ilaha illallah wallahu akbar. Satu. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimah ni pun kita duk baca selalu kan. Kedua. Ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Boleh no? Yang keempat, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Boleh no? 4. Zulang balik. La ilaha illallah wallahu akbar. 1. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 2. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. 3. Keempat, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Boleh no? 4. Nabi kata, qala man qalaha, siapa baca 4 kalimah ni fi maradihi, ketika dia sakit, summa ta, kemudian dia mati, lam tat'amhu narun, dia tak akan dibakar di api neraka. Nabi kata lah, insya-Allah. Oleh itu mari sama-sama kita baca no. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan beramal lah. Kawan-kawan kalau tuan-tuan pergi sakit, pergi ziarah kat sahabat-sahabat, nah dia pun kalau dah ni boleh, kalau boleh tulis sikit bagi kertas bagi dia tengok, bacalah sampai mati insya-Allah tuan-tuan. Benar kata Nabi, man qalaha fi maradihi, siapa baca ketika sakitnya itu, summa ta, kemudian dia mati, lam tat'amu narun, dia tidak disentuh di api neraka. Ini di antara mana kata amalan-amalan yang elok sangat dibaca ketika kita sakit. Yalah, kita semua pakai nak tuju situ. Kita ni ibarat orang pergi hospital lah, ambil nombor nak jumpa doktor, dia panggil, naik nombor kita masuk. Kita pun ada nombor siap dah ni. Cuma tunggu giliran dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. Al-Fatihah.
Dalam kitab Al-Azkar tu tuan-tuan, qala Tirmizi, kata Imam Tirmizi, hadis ni hadis yang hasan, hadis yang kuat lah. Jadi elok sangat kita beramal dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha duha'u wal baha baha'u wal khuwata khuwatu wal qudrata qudratu wal ismata ismatu. Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa'anzilhu wa in kana bil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhiru bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atina ma ataita ibadaka salihin. Sallallahu alaihi khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.